إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian, melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang beramal saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka meningkatlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhannya mereka berserah. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang kepadaku dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sejuk je kan, yang suara tak keluar. Tuan-tuan, 1989 pernah buat konsert dekat Sungai Buloh ni. Pai jarak sikit Sungai Buloh lah, saya lupa. Ramai orang datang, 10,000 lebih orang. Rockers ni tuan-tuan, walaupun dia rockers, rambut panjang, selekeh, jaket koyak raba, seluar kecut kan, tapi dia sedar diri dia Islam. Bila konsert tu atau pentas, penyanyi pujaan dia keluar. Penyanyi ni pun walaupun dia rockers, dia tahu dia Islam. Bagi salam, Assalamualaikum. Dan rockers ni pula, walaupun keadaannya, pakaiannya begitu, pandangan orangnya ialah macam tu, macam rockers, dia tahu tanggungjawab dia. Dan dia ada juga ilmu. Memberi salam itu sunat, menjawab salam, pakar-pakar ni 10,000 lebih budak ni jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergegar tiap pentas dia tuan, kuatnya. Itu rockers tuan, jawab salam. Jawab salam. Ni orang masjid jawab salam, Allah sedih. Bagilah sikit semangat lain ni. Boleh kota Kemuning jadi Allah sangat Muhammad. Hujan lebat tanah. Jangan jam lah. Bagi semangat sikit lah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni semua rockers pencin ni. Nak tanya satu soalan, nak saya menyanyi ke nak ceramah ni? Dua-dua. Oh.
Saya tak pernah lah pergi mana-mana ceramah satu Malaysia. Bila tanya soalan tu kan semua nak duduk. Yalah, kita pun sedar kita ni penyanyi kan. Orang jemput macam mana pun ceramah. Walaupun 2 jam. Saya punya rekod bercakap tentang Ma'al Hijrah di Port Dickson tahun lepas. Di Port Dickson, apa tu, taman baru tu, Taman Spring Hill. Bermula pukul 8 je ni habis pukul 10.30. Tak bergerak orang. Masjid tu baru, ramai orang datang. Yalah, hijau dengan anak jati Negeri Sembilan. Dia datang. Pun nak duduk juga. Asbab daripada dia nak duduk, nak dengar ceramah, nak dengar nyanyi, 2.5 ke 3 jam dia duduk je. Nak tunggu saya menyanyi juga. Tonton macam juga ke? Allah terima sekali. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima sekali saya ucap terima kasih lah pada sahabat saya dunia akhirat. Daripada tahun berapa cik tuan-tuan? 2024 katanya. Allahumma salli ala Muhammad. Nak jemput bagi ceramah kat sini. Sebab saya tak ada tauliah kan, jadi tak jadilah. Jadi hari ini sebab daripada saya ni sedang keluar 40 hari ni tabligh di Halaqah Sungai Buloh. Ini hari yang ke-18. Singgah lagi tuan ni pergi khusus ni pergi jumpa siapa ustaz mana dia lupa nama. Jadi singgah saya ni solat Zuhur terjumpa Allah selamat. Hari ni alhamdulillah dapat kita bersama hari ni. Yani mata-mata kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Alaikum bil jamaah." Bersama kamu dengan jemaah. Banyak perkara manfaat yang kita boleh lakukan. Subhanallah. Jadi terima kasihlah kepada pengurusi surau As-Sakinah, subhanallah, dan seluruh rajatan kuasanya, pada ustaz, ada pada asatizah. Terima kasih, ini sahabat lama dari tahun 85. Jamming dekat kampung baru. Mula-mula nak buat album dulu. Jumpa dekat Masjid Syukur. Jumpa tempat yang paling Allah suka tuan-tuan. Pada semua sekali lah hadirin-hadiran muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, sama-sama kita kini dan selamanya mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan hidayah Allah ini, rahmat kasih sayang Allah, walaupun dalam keadaan hujan dan Allah letak kita, Allah pilih kita ni tuan-tuan. Dan duduk di mana? Di tempat yang paling Allah suka. Nabi kata apa? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dallah. Tempat yang paling Allah suka ialah di rumah-rumah Allah. Wal-ajizu wal al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dallah. Ini ada ayat selepas itu. Tempat yang paling Allah tak suka adalah di pasar-pasar. Kan? Kenapa kat pasar ni? Nabi tak suka. Bukan pasar hanya beli ikan, beli sayur tu. Tak, ada kat shopping center, up-now. Di mana saja tempat yang kita mudah lupakan Allah. Ini tempat Allah tak suka. Ya, pergi kedai mamak, tengok World Cup. Cuba dia bawa tasbih tengok World Cup. Ada. Mana mahu dia. Ya, jadi tempat yang begitu, yang mudahnya kita lupakan Allah, ini tempat Allah tak suka. Tapi hari ini tentang syukur kita kepada Allah. Allah letak orang kita. Dan duduk pula dalam satu majlis yang dikatakan taman-taman syurga. Alladzina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanallah. Satu orang yang mendengar perkataan yang baik-baik, lalu diambil perkataan yang baik itu diamalkan. Lalu Allah kata apa lagi? Ulaika alladzina na'adahumullah wa ulaika hum ulul albab. Inilah orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah orangnya yang berakal sempurna. Antum nama tuan-tuan. Ya. Kerana apa? Kerana di masjid, di surau, di rumah Allah ini mudah kita nak ingat kepada Allah SWT.
Dan nak menyatakan, nak membuktikan yang kita ni hamba Allah. Tak lebih daripada itu. Itu yang Allah suka, mengakunya kita, ya Allah, aku ni hamba-Mu, ya Allah, aku lemah, ya Allah. Ya Allah, aku tak tahan perintah Kau, ya Allah. Aku minta ampun, minta maaf. Ini yang Allah suka. Kerana minta ampun, maaf, taubat, merendahkan diri, itu adalah sifat hamba. Inilah hamba yang kita nak tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagilah yang ini dengan mengamalkan sunnah Nabi. Jadi Allah ni menurunkan perintah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menyebarkan sampailah kita hari ini. Allah kata fadzakir in nafa'atiz dzikra. Beri peringatan kepada perkara-perkara yang benar betul itu ada manfaatnya. Sebab Nabi kata bersamalah kamu dengan jemaah. Apa kelebihannya? Dapat ingat mengingati, dapat kita berkasih sayang, afsus salam, Nabi kata. Dan bila Nabi sampai dia berhijrah daripada Mekah singgah ke Kubah, mendirikan masjid yang pertama dalam dunia ini, itu Masjid Kubah. Selepas beberapa hari Nabi pun bergerak. Ya, Nabi bergerak pergi ke kota Madinah. Lepas tu orang sambut Nabi macam mana tuan-tuan? Dengan nyanyi kan? Betul tak? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nyanyi. Nak menyambut kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini usaha dakwah ketika berpenghijrahan ataupun berlakunya perjanjian Aqabah. Kan? Lalu Nabi selepas perjanjian daripada itu, Nabi menghantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anha dan Abdullah ibn Maktum untuk pergi mengikut 12 orang yang membai'ah, membuat perjanjian bahawa nak setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pulanglah ke Madinah, daripada Mekah tu pulang ke Madinah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Mus'ab bin Umair, subhanallah, radhiyallahu ta'ala anha dan Abdullah ibn Maktum pergi ke Madinah untuk diajarkan Al-Quran. Makin lama perjanjian Aqabah yang kedua, 73 orang Madinah datang nak buat perjanjian, nak membai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesetiaan mereka, tidak akan berbelah bagi aku bersamamu dengan ya Rasulullah. Baliklah 73, makin lama makin banyak. Sebab daripada dakwahnya Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah bin Maktum, subhanallah. Itu yang bila dah sampai je bijaknya Nabi mengatur strategi dakwah dia. Tak sampai je, subhanallah, di Madinah dah ramai dah orang Islam. Sebab daripada apa? Dakwahnya Mus'ab bin Umair. Nabi atur strategi ni, tuan-tuan. Tidaklah Nabi sampai tak ada orang terkonteng-konteng je Nabi seorang dengan kuda dia, tak kan? Bijaknya Rasulullah di dalam berdakwah ini dia ada strategi, ada perancangan yang perlu diaturkan sebaik mungkin supaya Masya Allah syiar Islam ini dapat disebarkan dengan teratur, dengan cara yang betul. Subhanallah. Jadi masing-masing semua, ya Rasulullah, singgahlah rumah saya, berehatlah ke rumah saya. Lalu Rasulullah cakap apa? Bergantung kepada unta kesayangan aku ni. Unta Qaswah ni berhenti di mana? Lalu Qaswah ni berhenti ke mana, tuan-tuan? Rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Dia berhenti kat situ. Lalu bila berhenti, Nabi dekat atas unta tu, dia kumpul dengan balik. Subhanallah. Dia kumpul buat Ansar dan juga Muhajirin daripada Mekah ni tadi bersama, berhijrah bersama Rasulullah. Buat Muhajirin, Ansar disatukan. Lalu Nabi baca sepotong hadis tak? Apa hadis tu, tuan-tuan? Ya ayuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, sampaikanlah salam. Sebarkan, maknanya sebarkanlah kasih sayang, janganlah bergaduh-gaduh. Walaupun kamu daripada suku yang berbilang, suku yang berbeza-beza, kaum yang berbeza-beza,
Tapi kamu di antara kamu ini, kita agama yang sama. Perlu berkasih sayang. Untuk mengharmonikan masyarakat ini perlu kasih sayang. Ini yang Nabi sebarkan dulu. Yang keduanya, wa at'imut ta'am. Bagilah makan. Bagi makan. Kan orang-orang yang Ansar ini, yang menetap orang tempatan, menusrah orang, membantu orang muhajirin yang berhijrah daripada kota Mekah. Bagi makan. Untuk mengeratkan lagi kasih sayang ini tadi. Lepas dimakannya. Okey. Jadi, itu eratlah kasih sayangnya, dapat makan dia tersenyum semua. Dan. Wasillu arham. Hubungkan silaturahim. Kan? Subhanallah. Yang mana ada anak perempuan tu kahwin lah dengan sahabat-sahabat aku, contoh lebih kurang macam tu lah kan. Supaya beranak pinak. Subhanallah, bertambah kita lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa sallu bil laili wan nasi niyam. Solat malam. Apabila kita selesai melakukan perkara yang dianjurkan oleh Nabi, berkasih sayanglah kamu, yakni bersedekahlah kamu, membantu antara satu sama lain, kan, dengan silaturahim yang utuh. Supaya kita bersatu padu, subhanallah. Dan malam hari mohonlah kepada Allah SWT. Jadi supaya penyatuan ini kekal abadi. Dan ini Nabi anjurkan ini penyatuan. Kita hari ini satu tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah sallallahu Muhammad. Ini yang kita nak pandangan. Sebab bila Allah memilih kita di dalam sini, kan pasti ada pikiran kita bukan sama ni. Kan? Dia fikir lain pula, dia suruh orang politik je lain pula. Politik dia ni. Dia lain. Itu lain. Subhanallah. Subhanallah. Kan? Ada yang terasa hati diam. Tapi asbab rahmatnya rumah Allah, berkatnya rumah Allah ini menyatukan, walaupun tak bercakap. Tapi nanti kan keluar pintu kan tiba-tiba terlanggar, alamak, minta maaf. Padahal bergaduh 2-3 hari tak bercakap. Kan? Ada pula yang nak golek licin hujan ni. Ada pula datang tolong. Padahal ini apa-apa boleh terjadi, tuan-tuan. Subhanallah. Ini rahmat berkatnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Lagi duduk dalam majlis ilmu. Kan? Duduk dalam majlis ilmu ni apa, tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan dapat? Dan niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Kalau tidak duduk ibadat, duduk adat, adat itu kita ni kan. Itu niat iktikaf. Kalau niat ikhlas untuk duduk, bukan saja nak dengar hijab ni menyanyi, tapi nak dengar pengalaman hidup, perkongsian ilmu ni kita bersama. Subhanallah. Tuan-tuan, apa fadilat dia, tuan-tuan? Sekarang ni seluruh makhluk, Nabi kata apa? Seluruh makhluk yang berada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, dan seluruh makhluk yang berada di lautan sedang mendoakan keampunan dosa kita, tuan-tuan. Orang duduk dalam majlis ilmu. Ya, sesiapa yang berjalan ke majlis ilmu, kan, Allah akan mudahkan perjalanannya pergi ke syurga. Banyak fadilat kalau nak dibacakan. Subhanallah. Satu hari Rasulullah SAW cakap dengan Abu Zar, duduk dalam majlis ilmu, kalau kamu belajar satu ayat daripada Al-Quran, belajar satu ayat daripada Al-Quran, adalah lebih baik daripada 100 rakaat yang telah 100 solat sunat, 100 rakaat yang telah diterima oleh Allah SWT. Dan jika kamu belajar satu bab daripada ajaran agama, adalah lebih baik daripada 1000 rakaat solat sunat yang dah diterima oleh Allah SWT. Ni dapat ni semua ke tengah kolek ni, tuan-tuan. Jadi apa yang perlu kita buat? Ini perkara yang Nabi ajar. Kita kadang-kadang tu ambil enteng, ini dia ambil senang, ambil mudah. Apa yang Nabi ajar kita, bangun tidur je, perkara pertama yang Nabi ajar kita kena ucap Alhamdulillah. Nah,
Kalau tak dapat doa masnun tu, doa bangun tidur tu, okey tak apalah, ucap je Alhamdulillah. Nak menunjukkan kita ni syukur di atas nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dan di atas ganjaran yang Allah bagi hari ini, Allah pilih kita duduk dekat rumah Allah yang mulia ini, subhanallah. Kan? Dengan ganjaran yang begitu banyak, tuan-tuan. Kalau nak cerita sebut, subhanallah. Banyak, tuan-tuan. Di antara, tadi dah cakap banyak kan. Ini lagi. Kalau kita amalkan sunnah Nabi ni, duduk majlis ilmu ni sunnah. Kita amalkan sunnah Nabi dengan duduk mendengar majlis ilmu, belajar ilmu ni, tuan-tuan. Subhanallah. Atas dasar kita sayang kepada Rasulullah. Ya, amalkan sunnah. Tak kira duduk majlis ilmu ke apa sunnah pun kita lakukan semata-mata kita sayang, cinta sangat-sangat kepada Rasulullah, datang daripada hati yang ikhlas. Banyaknya pahala yang Allah bagi sehingga kan malaikat tak boleh nak kira tu. Malaikat ni handal, hebat malaikat ni. Dia boleh kira titisan hujan. Bukan sekarang hujan sekarang ni je. Hujan yang pernah, titisan hujan pernah turun daripada zaman Nabi Adam sehingga hari terakhir sebelum kiamat. Dapat dikira tu. Tetapi orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam majlis ilmu, di antaranya alaikum bil jamaah, bersama kita dengan jemaah. Berapa banyak sunnah dah buat dah. Banyaknya pahala, malaikat tak boleh nak kira. Banyak lagi fadilah kelebihan. Jadi apa kita sebagai hamba Allah yang beriman ini syukur. Syukur bukan hanya kita ucap dekat mulut je, tak nak syukur pun ada ilmu juga. Dulu saya ni anak imam ni, saya ni anak ustaz. Tapi bila jadi penyanyi rock ni lupa semua. Termasuklah nak mengamalkan syukur ni pun lupa. Padahal bapak dah ajar dulu dah. Ni bahayanya perkara lara ni. Bahaya perkara lara ni. Dia akan menghilangkan. Dia macam orang tua-tua cakap apa? Air dengan minyak jangan dicampur. Betul tak? Kalau kau campurkan air dengan minyak, dua-dua akan rosak. Minyak rosak, air pun rosak. Jadi perkara yang baik dengan perkara yang jahat ini tidak boleh bercampur. Contohnya pada diri saya lah, bukan saya nak menceritakan aib. Tapi ini pengalaman hidup saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya ni anak imam. Ya. Apa benda yang bapa saya tak ajar, fardu ain, habis dah. Ya, subhanallah, hafalan saya Al-Quran, subhanallah. Sekurang-kurangnya 7 surah yang penting dalam Al-Quran saya hafal. Surah Yasin, surah Ad-Duhan, apa lagi? Surah Waqi'ah, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, surah Al-Insan, surah Sajadah. Subhanallah. Juz Amma, ayat lazim tu yang kita lah, 22 surah daripada Wadduha sampai An-Nas. Subhanallah. Celah gigi ya. Tu keluar bahasa orang 9. Tak ada orang 9 ni. Tak ada. Kau jauh banyak. Tak ada ya. Ya Allah, Muhammad Muhammad. Tapi bila bercampur dengan perkara-perkara yang lara, jadi penyanyi rock dia, tuan-tuan. Sibuk dengan populariti, glamour, hidup glamour. Semata-mata nak mencari kejayaan. Kan? Habis semua, tuan-tuan. Ketika doa mak saya ni, subhanallah, tuan-tuan. Mak saya doakan saya. Dalam masa yang sama, saya nak menjadi orang yang berjaya. Kejayaan bagi saya ni apabila kita ada duit banyak. Itu saya punya mentaliti dia. Pasal duduk dengan kawan-kawan yang banyak duit, cemburu lah kita kan. Seorang pakai BMW, seorang pakai Mercedes, kerja kontraktor, duit banyak, tuan-tuan. Kita duduk dengan dia, terkesan tak terkesan. Dan akhirnya kita meletakkan duit ni lah segala-galanya. Duit adalah lambang kejayaan. Pergi cari. Mak dekat rumah doa, ya Allah, anak aku dah lalai, ya Allah. Anak aku dah jadi penyanyi rock, ya Allah. Nanti besok siapa nak doakan aku, ya Allah, bila aku dalam kubur ni hasrat mati. Kerisauan mak ni.
Pasal saya seorang anak lelaki. Mak saya belajar, dia ustazah, dia belajar. Dia belajar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau mati anak Adam itu maka terputuslah amalnya melainkan tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat dan doa anak yang soleh. Nah, ini kerisauan mana? Tapi anak dah jadi penyanyi rock. Ya Allah, Allah berdoa dia tuan-tuan. Subhanallah. Ya, anak yang soleh, apa makna soleh tuan-tuan? Dia cari tuan-tuan, apa makna soleh? 2 tahun saya ngaji pondok baru faham apa makna soleh. 2 tahun ngaji pondok baru. Hari ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, free of charge, tak payah bayar. Apa makna soleh? Kawan keluar dekat Facebook lah, posting kat Facebook tau. Alhamdulillah hari ini isteri saya selamat melahirkan seorang putera. Kan kita pun komen. Komen apa? Tahniah bro, mudah-mudahan dapat anak yang soleh. Kita faham tak apa makna soleh? Apa makna soleh tuan-tuan? Benda ni perlu tahu. Cara bahasa ni kan perlu tahu. Supaya kita tahu nak mendidik diri kita dan juga anak-anak kita menjadi insan yang soleh. Apa yang dia katakan soleh? Tuan-tuan, saya ini pengalaman saya nak cakap. Saya keluar 4 bulan India, Pakistan, Bangladesh. 2017. Saya berhenti sekejap pondok, saya pergi India. Saya cerita kat India je lah tuan-tuan. Bangladesh, Pakistan ni Islam. Tapi India ni tuan-tuan, kerajaannya adalah kerajaan kafir, Hindu lah. Tapi tuan-tuan yang ajaibnya, hari-hari ada orang masuk Islam di India. Kerana usaha dakwah, pendakwah India ni hari-hari buat dakwah tuan-tuan. Hari-hari ada orang masuk Islam. Ada satu kawasan yang dipanggil Mewat. Mewat ini asal usul mulanya disambung kerja usaha dakwah tabligh ni tuan-tuan di Mewat tu. Mewat ni ada 7 daerah. Satu daerah tu sebesar Sungai Buloh lah katakan. Jadi 7 daerah tuan-tuan. Ada 260 lebih masjid. 260 lebih masjid. 90% daripada 260 lebih tu, subhanallah, masjidnya hidup 24 jam. Masuk je masjid gitu, walaupun gelap tapi tetap dengar orang mengaji, orang belajar kitab lagi budak-budak. Subhanallah. Pasal apa tuan-tuan? Masjid di sana adalah madrasah. Madrasah adalah masjid, masjid adalah madrasah. Setiap kampung ada masjid, dia tak ada surau. Dia semua masjid, dia panggil masjid. Jadi anak-anak orang kampung ni tuan-tuan, subhanallah, yang ajaibnya di kampung ni kebanyakan rumah tuan-tuan, subhanallah. Kalau anak dia lelaki, hafiz alim. Kalau anak mereka ni perempuan, hafizah alimah. Di antara syarat nak jadi imam kat sana dengan Bilal ni tuan-tuan, mesti nak hafal Quran. Imam Bilal di sana orang kampung support, dibuatkan satu rumah tepi masjid tu, duduklah Imam Bilal kat tu, beranak pinak lah kat rumah tu, orang kampung ni keluarlah duit sedikit seorang, tanggung Imam dengan Bilal. Begitu dimuliakan Imam dengan Bilal. Kerja kau ajarkan agama je untuk anak-anakku. Sebab sana 5-6 tahun tuan-tuan dia hantar hafal Quran 30 juzuk. Lepas hafal dah 30 juzuk, anak ini sambung lagi madrasah, ngaji kitab pula, nak dijadikan alim dengan alimah. Bila anak ini dah hafizah, alim, alimah, baru hantar sekolah kerajaan tuan-tuan. Belajar matematik, belajar geografi, belajar sejarah, apa yang akademik saya pun pelik pasal dekat apa, dekat Malaysia ni tuan-tuan, bukan sini lah. Bukan kat Kuang ni, dekat Rantau je Negeri Sembilan, kampung saya tuan-tuan. Kan anak kita lombap akademik, baru entah sekolah madrasah tuan-tuan. Bukan sini lah, dekat Rantau. Allah sallallahu Muhammad. Tetapi di India ni tuan-tuan, diutamakan agama dulu. Baru dihantar sekolah, belajar ilmu dunia. Kan? Subhanallah. Saya pun tanyalah dengan ahbab kat sana tuan-tuan.
Begini sistem kat sini, saya cakap. Apa jawapan dia, tuan-tuan? Saya tanya dia apa jawapan dia. Jawapannya ringkas je, tuan-tuan. Tapi terkesan kat saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Dia kata apa? Tuan, anak-anak ni semua bila mereka dah besar, mereka akan berjaya dalam hidup ni. Ada yang berjaya dalam hidup, yang jadi engineer, jadikan doktor, yang jadi accountant, yang kaya raya dengan hasil perniagaan mereka. Tetapi hidupnya tetap berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Itu sebenarnya jawapan. Jawapan kepada makna soleh itu tadi. Soleh, soleha ini tentang satu orang yang menyerahkan keseluruhan hidupnya dan hidupnya rela diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Itulah soleh. Jadi didik dia kita nak jadi soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya manusia ni dalam kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Apa dia amal soleh? Amal yang mengikut segala perintah Allah ini, dia beramal mengikut apa yang tercatat di dalam Al-Quran dan dia mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan arti kata lain, menunaikan perintah Allah atas dasar ini, Allah ini adalah Tuhan aku, Dialah maha besar, Dialah maha berkuasa, Dialah mencipta aku ni hanya hamba je ya Allah. Engkau lah yang maha kuasa dengan sifat kesempurnaan Kau, itu sebab tak ada lain aku sembah melainkan Kau ya Allah. Dan sembah Allah ini, mentaati perintah Allah ini, ikut cara siapa kita nak buat perintah Allah ni? Ikut Muhammad. Itu sebab kita ada dua kalimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada cara lain melainkan ikut cara kekasih Allah ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dialah contoh terbaik, teladan yang terbaik yang kita ni sebagai umat dia kena ikut. Tidak ada cara lain melainkan cara dia saja. Jika kita nak dikirakan sebagai ibadat, apa yang kita buat tu ibadat. Kita ni 24 jam ibadat ni, tuan-tuan. Dan wak imam kita minum air, tuan-tuan. Orang ambil enteng je minum air ni kan. Ya. Orang ambil selamba je minum air, biar tak tahu je. Tapi kadang kita tak sedar, kita minum air macam orang kafir minum air. Orang kafir minum air, dia manusia sama je dengan kita. Dan fitrahnya sama. Nature-nya sama. Dia minum air, kita minum air. Dia tidur, kita tidur. Dia tidur tertilam, kita pun tidur tertilam. Kan? Kita bawa motor. Dia bawa kita, kita bawa kita. Segala apa pun manusia ini sama kita buat. Tapi apa yang membezakan? Yang membezakannya adalah ibadat. Bagaimana nak dikirakan sebagai minum air ini ada kiraan ibadat dia. Maknanya, meliputi keseluruhan hidup kita yang dipanggilkan ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuan-tuan jangan lupa ni ayat usul kita ni, tuan-tuan. Tak boleh lupa ayat ni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ni semata untuk beribadat kepada aku. Ibadat ini apa? Hamba. Jin dan manusia ni untuk menjadi hamba. Jadi nak menunjukkan pengabdian kita kepada Allah SWT sebagai hamba ni tadi, ikut cara siapa, tuan-tuan? Muhammad lah nak tunjukkan hamba ni minum air ni. Jadi di antara kriteria untuk membuktikan ya kita ni hamba ya Allah, kan, minum air ni macam mana? Ingat Allah. Ingat dia yang minum air, bukan air ni hilangkan haus aku ni. Allah yang hilangkan haus. Air ni asbab saja. Begitulah Nabi ajarkan kepada kita kan. Subhanallah. Jadi setiap saat kita ini harus ingat kepada Allah SWT. Itu memang kita punya nature, kita memang macam tu. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, kita ada masalah. Akan timbul masalah. Tapi kalau kita setiap masalah yang datang, ujian yang datang kepada kita, maknanya kita nak kembali kepada Allah SWT, insya-Allah kita dalam lindungan Allah SWT.
Yang jadi huru-hara ni pasal kita tidak kembali kepada Allah. Setiap ujian yang kita dapat, kita tinggalkan Allah. Kerana itulah dia nak kena belanja, tak belanja. Minum air pun kena ada ilmu. Saya mengaji pondok pun saya tahu. Kalau tidak dulu, pergi balik main bola je. Oh, buka icebox je, buka botol tu. Betul lah, urus. Main bola. Nah, no, sahabat saya tu. Saya dulu Liga DBKL lah. Saya main bola tu abang. Dia tahu tu. Keluar je padang macam mana togok air. Tengok kat padang tu World Cup dia ambil air dia main sauk je macam tu kan. Adakah itu yang Nabi ajarkan kepada kita? Adakah itu perbuatan itu yang dikirakan ibadat? Tak. Selagi kita tak ikut cara Nabi. Minum air Nabi kata 3 kali teguk, betul tak? Bermula dengan bismillah, minum, telan alhamdulillah 3 kali, yang keempat tu tongkang lah, 1 tekor pun tak apa. Sunnah dia amal. Dan guna tangan kiri kanan. Jangan bohong diri sendiri. Makan, tak nak penuh gulai. Kan? Lepas tu nak minum air. Pakai tengah apa? Kiri, tuan-tuan. Bukan kita tak berhati tu. Pasal apa? Tak nak gelas ni kotor. Dia dah pakai ni, kejap lagi dia cuci lah. Jilatlah sikit ujung jari tu pegang. Semata-mata sayang kita kepada Nabi. Nabi ajar aku ni minum tangan kanan. Saya salah seorang tuan guru saya belajar juga ilmu sunnah ni tuan-tuan dengan tuan guru saya di Greek Perak, ulama tertua di Malaysia, meninggal umur 106 tahun selepas Covid 2002 dia meninggal. Sempat saya ziarah dia sakit, dah sempat saya peganglah jenazah dia. Sempat ziarah. Tuan Guru Haji Isa tuan-tuan. Kalau pergi Greek sebut Tuan Guru Haji Isa meninggal 106 tahun. Dia ni berpegang teguh dengan sunnah. Kalau makan dengan dia tuan-tuan, 1 dulang lah. Adalah lauk favourite dekat dalam tu. Makan. Adalah salah seorang jemaah terlupa agaknya. Dia ambil lauk, tangan penuh gulai. Ambil lauk tangan kiri. Nah. Wallahi tuan-tuan, sampai ke habis makan, Tuan Guru tidak akan sentuh lauk tu. Kerana apa? Dia pegang teguh sunnah. Nabi kata, kiri ini adalah perbuatan syaitan. Ada perbuatan syaitan kesannya dalam lauk tu. Wallahi, dia tak akan sentuh lauk tu sampai dia makan. Benda nampak kecil tu, tapi di sisi Allah sangat besar. Minum air je ikut sunnah. Itulah di antara tujuannya kenapa Nabi ni. Nabi ni dilahirkan oleh Allah untuk kita semua supaya kita jadi contoh yang terbaik. Ini adalah contoh yang terbaik. Ya. Duduk dalam majlis yang fadzakir inna fa'anti dzikra. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini orang yang beriman ini nak mengukuhkan lagi imannya apa? Dan salah satu daripadanya perkataan lain benar, ingatlah mengingati. Nasihatlah menasihati, tegur menegur antara kita. Kalau berlaku kesilapan kan, dia kena adalah diplomasinya dengan cara yang betul. Janganlah kau tempik-tempik tegur depan orang ramai. Dia ada cara kan, Nabi ada ajar. Subhanallah, semata-mata kasih sayang. Ya. Jadi Nabi ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sunnah ni, amal sunnah. Nak wujudkan sunnah tu supaya apa? Setiap amalan sunnah pasti confirm kita akan ingat kepada Allah, nak mencapai tujuan maksud hidup kita. Ini penting. Apa maksud hidup ni tuan-tuan? Maksud hidup kita tak ada yang lain melainkan Allah je. Mari kita kaitkan ayat ni, surah Az-Zariyat. Yang tadi surah Az-Zariyat 56. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini semata untuk beribadat kepada aku. Kan? Jadi apabila dari segi peristiwanya nak jadikan contoh, nak dikaitkan dengan ayat ini, kita kembali kepada peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini tuan-tuan, subhanallah, kita sebagai umat Nabi ni kena tahu pasal apa banyak pengajaran di dalam peristiwa tu.
Tapi tak naklah cerita hari ni panjang. Nanti bulan Rejab besok tu jemput saya, insyaAllah. Saya boleh cerita macam mana Nabi ni kerana dijalankan oleh Allah SWT. Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lepas tu naik ke atas Mi'raj, bertemu dengan Allah SWT. Kita ambil intipati dia je. Kan? Dia punya goal dia. Kenapa Isra' wal Mi'raj ini nak Allah ini jadikan peristiwa tu. Kita ambil penghujung tu, dia punya essence dia. Intipati dia. Nah, ketika Nabi bertemu dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha. Nabi dapat apa perintah, tuan-tuan? Semua orang tahu, solat. Kan? Berapa waktu? Berapa waktu? 50. Apa pengajaran dalam 50 tu, tuan-tuan? Yang kita banyak cerita hari ni 5 waktu pun ramai yang tak lepas. 80% orang Islam di kat Malaysia ni tak solat. Kami buat street dakwah, tuan-tuan. Pergi jumpa anak-anak muda. Pantai Kelebang, Putrajaya. Dekat mana anak-anak muda ni lepak, tuan-tuan. Saya pergi. Jumpa anak muda. Hubungkan itu silaturahim. Saya sampai-sampai saya mesti kena nyanyi. Nak ambil hati anak muda, ni nyanyi. Saya penyanyi. Saya gunakanlah senjata saya ni. Ketika begini, mencari-cari. Pernah dengar lah lagu ni? Ni hijab medis. Kita nak hubungkan tu lah. Nak break the ice. Kan? Jadi bila kita dah, Masya Allah, dah ada silaturahim ini, baru kalam ini boleh bermula. Saya panggil tuan-tuan, cuba baca Fatihah. Tuan-tuan, saya ni Tauliah Negeri Sembilan ni mengajar Al-Quran, tuan-tuan. Saya boleh mengajar tajwid. Dan juga Iqra'. Iqra' ni jangan pandang rendah, tuan-tuan. Sebutan huruf tu penting. Kerana kesalahan membaca Al-Quran ini ada 2. Kesalahan yang mengubah makna. Makhraj tak betul, baris baca tak betul. Kan? Kena pula dalam Fatihah. Makhraj tak betul, baris tak betul baca. Batal Fatihah, batal salat. Kan? Kesalahan yang kecil tu tak apa, diampunkan. Patutnya panjang 4 rakaat, 6 rakaat, kita panjang 2 rakaat, tak apa, diampunkan Allah. Tak mengubah makna tak apa. Baca Fatihah, pergi Bukit Bintang tu, depan Maybank tu, tuan-tuan. Budak-budak pang ke, budak skinhead. Terpaksa lah perlu. Walaupun dia satu hari suntuk berjemu tengah panih tu. Mau la ilaha illallah. Tapi tak apa, nak hubung silaturahim tu tadi perlu lah. Nak baca Fatihah. Alamak bang, Fatihah semalam ingat, hari ni lupa lah. Dia macam-macam asal, tuan-tuan. Ya. Kalau baca kan saya menangis, tuan-tuan. Saya buat kelas. Ada yang nak mengikut kelas. Alhamdulillah, keluar 3 hari, keluar 40 hari. Tadi jumpa. Alhamdulillah bang, sekarang saya dah ada 5 stall burger. Dulu kerja dia pau. Tahu kan pau pau bangla-bangla yang ada kat Bukit Bintang tu, dia main pau je budak-budak ni. Budak skinhead ni. Saya ada lebih kurang 8 anak murid saya terdiri daripada budak-budak skinhead ni, tuan-tuan. Daripada kosong, tuan-tuan. Sebut huruf pun tak tahu. Alif tak kenal huruf. Hijaiyah tu tak kenal. Ya aja. Subhanallah. Pasal apa? Ini yang Nabi nak tunjukkan kepada kita. Nabi ni dah tunjukkan dah. Cuma kita ni jadikan contoh kita bawa dalam hidup kita. Untuk apa? Ini pengajaran dalam Isra' wal Mi'raj ini 50 waktu, tuan-tuan. Perintah yang pertama, solat adalah 50 waktu. Apa pengajaran dia, tuan-tuan? Mari kita kira 50 waktu dibahagikan dengan 24 jam. Tu kejap lagi bunyi dah. 50 waktu bahagikan dengan 24 jam. Berapa minit masuk azan? Betul solat. 28 minit. Allah ni syarif. 28 minit apa benda kita boleh buat, tuan-tuan? Tadi semayang maghrib tadi berapa minit dah? Jangan kita jemaah maghrib dia ada imam angkat takbir tadi, lepas tu baca 2 Iftitah, 2 Fatihah, lepas tu baca surah tak adalah panjang. Kan Al-Qadar baca tadi dah. Lepas tu rakaat kedua, Alhaakumut Takatsur. Habis doa yang ketiga sampai dia bagi salam. Berapa minit tu solat jemaah tu? 10
Setuju tak? Saya setuju 10 minit. Lepas tu ada wirid pula. La ilaha illallah la syarikalah. Sunahnya maghrib 10 kali. Lepas tu Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam. Lepas tu Fatihah, baca ayat kursi. Lepas tu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lepas tu doa. Amin ya rabbal alamin. Berapa minit tu wirid tu? 10 riyad. Tadi 10, wirid 10, 20. 8 minit je tinggal. Apa boleh buat je? 8 minit je tinggal. Perut lapar lah katakan kan. Pergilah keluar, start motor. Brum. Nak balik rumah nak makan kononnya. Kan? Sampai je rumah, matiin je motor, tumpang motor. Kan? Surah Sakinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempat tak ngaji? Sempat nak makan? Tak sampai tu logik akal ni tu. Tak sempat makan ni. Kalau makan pun tak sempat. Boleh nak berkebun ke? Tanam pisang kat tepi nah. Tanam ubi. Kalau kebun pun tak semput, boleh ke nak pergi kerja? Boleh ke layan TikTok tuan-tuan, live TikTok, FB? Boleh ke tengok World Cup? Apa maksud Allah nak bagi tahu? Allah nak bagi tahu, aku buat kau ni untuk aku. Bukan untuk kau kerja. Nikah kahwin pun tak, bercinta apatah lagi. Kerja tidak. Subhanallah. Aku buat ni untuk aku. Tak ada selain daripada aku, melainkan untuk aku. Tapi hari ini kita banyak dah salah faham. Bila Nabi turun je, Musa AS. Musa ni, Nabi Musa AS, dia tua daripada Nabi lah. Dia dulu menjadi Nabi Rasul. Jadi dia dah tahu dah apa yang Muhammad ni dapat. Turun je Nabi, dia tanya soalan. Dia dah standby dah soalan ni. Muhammad, kau jumpa Allah tadi, kau dapat apa? Nabi Muhammad cakap, aku dapat solat. Berapa waktu? 50 waktu. Terkejut Nabi Musa tuan. Lalu ditanya, mampu ke umat kau buat? Muhammad, umat kau tak mampu buat. Aku pernah buat dengan Bani Israel. Bani Israel tak mampu buat. Umat kau lagi tahu. Hubud dunianya, sibuk dengan dunianya. Dengan ujian cabaran hidup. Sibuk murah. Umat kau tak mampu, Muhammad. Lebih baik kau kita diskaun. Tu minta diskaun tu. Kan? Termasuklah Budi 95 minta. Minta sekali. Turun naik, dapat 5 waktu. Gitu datangnya salah faham. Kita rasakan itulah 5 waktu yang kita nak jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Dalam arti kata lain, itulah ibadat kita. Sedekah, umrah, haji, itulah ibadat kita. Sedangkan Allah nak bagi tahu apa? Keseluruhan hidup kita ini, pengabdian kita kepada Allah, itulah dia hamba. 24 jam kita hidup, tuan-tuan. Itu sebab syaratnya minum air itu mengikut sunnah. Kalau nak dikira ibadat, apa nilai ibadat? Allah bagi pahala, Allah ampunkan dosa. Itu secara ringkas, mudah aja bahasa. Itu ni minum air pun Allah bagi pahala, Allah ampunkan dosa, tuan-tuan. Apa Allah kata dalam Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, cakap dengan seluruh umat kau. Kalau kamu sayang kepada Allah, ikut aku. Nabi kata, kalau kamu sayang kepada Allah, ikut aku. Nescaya Allah akan sayang kepada kamu. Dan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Subhanallah. Ikut Nabi je, tuan-tuan. Bukan hanya dapat pahala, Allah ampunkan dosa. Satu anugerah yang paling besar yang kita nak kira ni, tuan-tuan. Besarnya anugerah Allah ni apa dia, tuan-tuan? Pengampunan dosa. Mati tak nak bawa balik dosa, tuan-tuan. Mati tak nak bawa balik dosa. Saya ketika doa mak saya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Mak saya doa kembali anak aku pada fitrah, ya Allah. Jadikanlah anak aku yang saleh, ya Allah. Lalu didoakan daripada surah Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ibu-ibu ambil doa.
wa an walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku di dalam mensyukuri segala nikmat yang kau berikan kepadaku dan kedua ibu bapaku, supaya aku dapat beramal saleh yang engkau redai. Masukkanlah sifat-sifat kebaikan di dalam zuriat keturunanku. Ni dia. Ayat Quran tuan-tuan, surah Al-Ahqaf ayat 15. Kalau nak tengok muka surat 504. Surah Al-Kahf ayat 15 di tengah-tengah tu. Dan ini di antara doa mak dia. Saya pun berdoa juga masa tu. Nak jadi kaya. Nak dapat duit banyak. Gaji 8,000 tak cukup, 10,000 tak cukup, 15,000 dapat gaji pun tak cukup. Manusia memang gitu. Nabi kata selembah emas dia dapat, dia nak lembah yang kedua. Dapat lembah yang kedua, dia kata dia nak rehat. Nak pencen dah, cari duit ni kan, dah cukup lah tu lembah yang kedua. Dia dapat lembah kedua. Dah, dia fikir juga nak dapat lembah ketiga. Tamaknya manusia ni. Begitu berlaku pada saya. Gaji 8,000, 10,000 tak cukup tuan-tuan. Dapat gaji 15,000 tak cukup juga. Pergi Australia belajar lagi. Saya ni penyelam tuan-tuan. 33 tahun saya menyelam. Saya rasakan itulah satu kerjaya. Makan gaji tapi boleh dapat gaji 6 angka tuan-tuan. Main 5 angka tak main. Saya pergi offshore. Kerja offshore tuan-tuan. Satu dunia round. Allahumma salli ala Muhammad. 150,000 sebulan tak cukup juga. Ni tuan-tuan. Subhanallah. Jadi doa lemah ni, doa. Saya pun doa nak jadi kaya. Duitlah segala-galanya. Pagi-pagi bangun zikir apa? I love money. Tuan-tuan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dah saya bangun pagi tuan-tuan, I love money. Memang Allah kurniakan bagi. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi bila mak dia doakan, doa yang datang daripada seorang ibu yang bertakwa, dimakbulkan Allah. Allah hantarlah menjadi asbab saya nak ubah. Siapa dia? Sahibus Sama'ah almarhum Datuk Isyawar. Mufti negeri Selangor. Masa tu dia bawa pencen tuan-tuan. Anak-anak dia bawa pergi bercuti ke Pulau Perhentian. Masa tu saya ni jurulatih menyelam. Jurulatih menyelam tuan-tuan, bawa Mak Salih pergi menyelam. Seronok masa tu muda lagi. Kan, seronok. Saya jadi beach boy 12 tahun tuan-tuan. Pergi ke Thailand. Mengajar menyelam, bawa orang menyelam. Orang putih. Orang putih duduk kat pantai. Yang hok betina. Dia pakai apa tuan-tuan? 2 keping je. Itu yang suka tu. Allah SWT Muhammad ni. Tapi mak saya doakan dia. Subhanallah. Allah makbulkan doa mak saya. Dia hantar seorang ulama. Tuan Guru Datuk Isyawar. Saya terkejut tuan-tuan. Auranya seorang ulama ini. Berkatnya hidup diorang ni tuan-tuan. Subhanallah. Tengok daripada jauh je berubah hati saya. Ni power ni. Doa seorang ibu. Power. Itu sebab ibu marah anak boleh. Jangan sumpah anak. Mak saya ni garang tuan-tuan. Mak saya ni garang. Apa benda pinggan mangkuk semua singgah dah badan ni. Oh, lelaki seorang. Allah set kau main. Memang makan hati. Tapi dalam masa yang sama dia doakan saya tuan-tuan. Subhanallah. Lalu datanglah ulama ni. Maka berubahlah hati saya ni. Lembutlah jadi lembut hati. Tengok ulama ni jadi lembut. Tahu ni Isyawar, Datuk Isyawar macam mana tuan-tuan, Tuan Guru. Seorang yang tawaduk tuan-tuan. Dia kalau orang tanya dia soalan ni, dia tak terus jawab. Dia akan tunduk dulu kan. Tak ada istighfar ke, dia berdoa ke, supaya dapat jawapan tu kan. Dia angkat kepala baru dia jawab. Tapi kes saya malam saya minta dia nasihat tuan-tuan. Tuan Guru, jangan sangat orang alim datang kat pulau ni Tuan Guru. Agaknya takutlah orang alim ni tengok orang putih ni semua kat pasal dia takut. Tapi Tuan Guru ni datang, saya nak ambil kesempatan ni, ambil peluang ni, tolong nasihatkan kami. Saya 2-3 orang kawan saya. Apa nasihat dia tuan-tuan? Tak ada dia tunduk-tunduk dia. Agaknya dia dapat rasalah penghidupan beach boy ni macam mana. Saya minta nasihat dia cakap apa? Kullu nafsin zaikatul maut. Terkejut saya tuan-tuan.
Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasai maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari kiamat akan dibalas segala perbuatan kamu di dunia. Faman zuhzihal 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itu sebenarnya orang yang berjaya. Tuan-tuan, akhirnya kita nak pergi mana? Kita kembali akhirat yang selama, dunia sementara je. Kan? Hakikat kejayaan mana? Ketika kita berjaya masuk dalam syurga. Itulah kejayaan yang sebenarnya. Lalu kita fikirlah, habis kejayaan dunia ni macam mana? Itu kejayaan di akhirat. Kejayaan dunia kita sibuk hari-hari. Ya Allah, bagilah aku kejayaan dunia dan akhirat. Yang kita maksudkan kejayaan dunia ni apa, tuan-tuan? Bergantung apa yang ada dalam fikiran kita. Betul tak? Kita tengok orang pakai rumah banglo 5 tingkat, tuan-tuan. Pergi saksi enam Shah Alam tu. Rumah 5 tingkat. Ada apa? Ada lift rumah. Jangan dekatlah 3 tingkat pun ada. Ni dekat mana tu rumah Izwan Auto apa? Dekat mana? Izwan Auto dekat masjid, depan masjid Allah, kampung apa, Kubu Gajah. Yang first road kita tu kan. Kan rumah tu besar. Kita diraikan dan ikram kita, dia bagi kita makan. Kita masuk rumah dia. Rumah ada lift kan. Kita masuk dalam, cemburu tak? Orang pakai Ferrari cemburu tak, tuan-tuan? Pakai kereta BMW X5. Datanglah Ferrari, singgah dekat depan surau ni agak. Macam mana agak? Sampai-sampai kita dia bunyi lain, tak banyak kereta saya bunyi mesin basuh lah. Orang pun tak sedar kita sampai kan. Tapi Ferrari kalau sampai, tuan-tuan, kita pun tak toleh, Ferrari. Dia cakap apa, tuan-tuan? Anak datuk mana ni? Raja mana, betul tak? Dia kata tu. Dalam kata lain kita nak kata apa? Orang yang ada Ferrari tu berjaya, betul tak? Orang ada rumah banglo 5 tingkat yang ada lift tu, orang tu berjaya. Apa makna kejayaan dunia? Kejayaan dunia ni apa, tuan-tuan? Artinya kita melihat dengan harta benda, mengukur kejayaan dunia ini dengan melihat apa yang kita ada. Yang kita usahakan selama hari ini berdasar fikir kita. Nak, kau belajar rajin-rajin nak. Besok kau tak belajar, kau tak pandai, kau tak ada masa depan, betul tak? Mak saya pun cakap macam tu. Kan? SPM ni bang, belajar. Sampai marah kita kata, bapak kau dah berolok bergadai dia ni tahu. Nak bayar duit tuition kau, nak ni semata kau nak SPM, nak lulus SPM ni. Bila kau lulus SPM ni, adalah peluang kau nak pergi college ke, nak pergi universiti. Bila kau masuk universiti, adalah peluang kau nak buat foundation ke, buat diploma ke, buat degree ke. Alang ke balang buat degree, buat master terus. Degree ramai yang menganggur. Kan? Buat master, dah halang-halang master, buat je lah PhD. Besok depan nama kau DR, doktor. Besar pangkat tu. Bila besar pangkat kau, gaji pun besar. Mak tak nak banyak, 2,000 sebulan jadilah. Itu maksud kita pun. Tak ada kita sebut bang, jadilah anak yang soleh. Belajar tapi jangan lupa jaga solat. Pasal besok bila exam, besok tak ada orang boleh tolong kau, melainkan Allah yang boleh tolong kau. Pernah tak kita cakap macam tu? Tetapi dalam mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh. Kan kadang kita mengutamakan dunia. Subhanallah. Saya dululah. Subhanallah. Sedangkan dunia ni sementara je. Tuan-tuan kat kampung ni, kisah kat kampung saya. Subhanallah. Dia ada seorang ni anak yang soleh. Kerja Petronas, tuan-tuan, gaji RM10,000. Tapi dia jaga mak dengan bapak dia, subhanallah. Sehingga kan dia roboh rumah lama. Dia buat rumah baru, banglo setingkat untuk mak dengan bapak dia ni dengan pembantu rumah. Rumah tu dia buat macam mana, tuan-tuan? Semua kemudahan supaya bapak nak pergi bilik air mudah. Ada railing, duduk je atas kursi, terus tekan je butang tu, pergi masuk bilik air, terus terus keluarkan aja. Terus buang ajat. Habis-habis dia keluar. Mudah nak pergi ke dapur, nak pergi ke bilik, nak tidur. Dia buat segala peralatan dekat dalam tu.
Semata-mata sayangnya daripada dia dengan mak dia. Mak dia dah tua, tuan-tuan. Mak dia 70 lebih, bapak dia 80 lebih. Kedrat dah tak macam dulu lagi. Jadi anak yang soleh ni buatlah rumah yang bersesuaian, yang mudah untuk mak dia ni. Subhanallah. Jadi apa berlaku, tuan-tuan? Siap je rumah tu. Siap je rumah tu, mula bapak dia meninggal. Seminggu lepas tu mak dia meninggal. Rumah tu jadi apa? Itulah dia. Subhanallah. Itu sebab jangan meletak kita, apa yang saya belajar, tuan-tuan, jangan meletak matlamat hidup kita kat dunia. Dunia ni hanya untuk kita kerjakan, usahakan. Untuk apa? Untuk akhirat. Dunia bukan untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Ini yang fahamnya, maksud hidup ini kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita ni sentiasa didorong, dibimbing, dipandu oleh Allah SWT di dalam mengatur keseluruhan hidup kita ni mengikut acuan Allah SWT. Bukan acuan nafsu akal kita, semata-mata Allah. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita sukakan Allah. Jadi matlamat kita hari ni nak buat apa buat, tak ada masalah. Tapi pastikan apa yang kita buat itu Allah suka, Nabi suka. Untuk raih kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Allah suka, tuan-tuan? Kita nak buat apa pun kita buat. Janji perbuatan tu Allah suka. Perbuatan apa yang Allah suka? Benar tak kita terfikir? Solat datang masjid, memang Allah suka. Pasal Nabi anjurkan kita solat di masjid. Perempuan tak apa dekat rumah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tidak sempurna mentaati perintah Allah itu tidak akan sempurna jika kita tidak mengikut cara Nabi. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita, termasuklah solat tu. Nabi ajar kita solat, apa dia? Awal waktu, berjemaah, tempat azan dilaungkan bagi lelaki, perempuan kat rumah tak apa. Tapi nak datang masjid pun tak apalah, boleh. Tapi galau kan, bang pergi masjid bang, ini sunnah Nabi bang. Ya, bagi lelaki ni dia. Kalau kita tidak mengikut tidak mengikut apa yang Nabi ajar ataupun dengan arti yang sebenar, ikut cara Nabi, perintah Allah yang kita taat tu tak sempurna. Nak sempurna mentaati perintah Allah SWT tu, ketaatan yang sempurna ada apabila kita ikut cara Nabi. Cara lain tak boleh. Ini yang dikatakan sempurnanya ibadat kita, penghambaan kita itu sempurna apabila kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imam minum air pun ikut cara Nabi. Baru dikira ibadat dapat pahala. Minum air pun dapat pahala, tuan-tuan. Bila kita amalkan sunnah di dalam kita minum air pun kita akan ingat kepada Allah. Itu yang Allah nak. Sukakan Allah. Jadi bila Allah suka, Allah atur hidup kita. Dah. Dalam erti kita yang sebenar, kejayaan yang kita sibuk hari ni, kita cakap kejayaan dunia ni apa? Adakah kereta? Kereta ujian. Rumah banglo? Ujian tak? Ujian. Jangan cakap tu lah, datang masjid pun ujian tu lagi. Pakai jubah ujian tak? Pakai kopiah? Ujian. Hidup kita ni ujian. Daripada mula kita lahir sampai nak masuk dia lahat tu. Ujian belaka. Tu sebab Nabi kata apa? Penjara bagi orang yang beriman, syurga bagi orang yang tidak beriman. Kerana ujian. Jadi satu orang yang duduk dekat dunia ini yang seluruh hidupnya adalah ujian, bolehkah kita katakan orang tu dah berjaya? Kalau kita mengukur kejayaan melalui harta benda, sedangkan harta benda itu adalah ujian, bolehkah kita dapat je benda tu aku orang berjaya? Jaya kat dunia, boleh tak tuan-tuan? Belum, masa kita duduk dalam ujian. Kita duduk dalam ujian hari ni, subhanallah. Belum boleh kita kalau itulah caranya kita mengukur kejayaan diri kita ataupun seseorang itu, kan mengikut berapa banyak harta benda dia ada, berapa rumah dia ada, rumah sewa dia berapa pintu, kereta apa dia pakai. Kalau itu yang menggambarkan dialah orang yang berjaya, tak betul. Kerana apa? Itu ujian.
Harta benda ni semua ujian. Tak boleh kita mengikut harta benda ni sebagai itulah tangga kejayaan. Tak boleh. Itulah kejayaan dunia. Tak boleh. Kerana itulah ujian. Jadi apa sebenarnya kejayaan dunia? Apa yang Allah kata dalam Al-Quran? Kadang kita jauh daripada Al-Quran. Hidup kita tidak berpandukan pada Al-Quran. Saya ni anak imam pun terlepas juga dulu. Allah kata wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat perintah Allah dan Rasul, Allah bagi kejayaan sebesar-besar kejayaan. Jadi mentaati perintah Allah dan Rasul ini akan menjadikan kita orang yang beriman. Kan? Beriman yang diberi oleh Allah SWT. Jadi hati kita ni orang yang beriman. Dia taat perintah Allah, tapi belum sempurna. Sekadar ada iman aja belum cukup lagi. Kerana berapa ramai orang yang beriman, orang Islam ada iman ambil rasuah, tuan-tuan. Buat maksiat tu lah. Dia orang Islam. Kalau dikatakan Islam, Allah packagekan dengan iman. Kerana apabila dia menyatakan Islam, dia mengecap 2 kalimah syahadah, dia ada rukun iman, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasul, dia percaya kepada Al-Quran. Dia percaya pada malaikat, dia percaya pada hari akhirat, dia percaya pada qada dan qadar. Dia orang beriman, tapi ambil rasuah. Bukan dia tak tahu dosa pahala, dia tahu dosa pahala. Ambil rasuah ni masuk neraka, tapi dia ambil juga kerana apa? Kerana dia tidak mengusahakan iman dia. Nabi kata apa? Iman yang ada pada kamu itu akan lusuh seperti pakaian yang lusuh. Jadi mintalah kepada Allah supaya Allah ni sentiasa memperbaharui iman kita. Ini kata Nabi, tuan-tuan, subhanallah. Yang saya ikutkan tadi itu hadis Nabi. Iman yang ada pada kamu itu sifatnya dia akan lusuh seperti pakaian yang akan lusuh. Jadi minta pada Allah. Jadi dalam arti kata lain, Nabi nak bagi tahu iman sifatnya berbolak-balik yang harus diusahakan. Duit berbolak-balik lah, tuan-tuan. Bolak-balik kan, kerja ada, kerja tak ada, bergantung pada usaha kita. Ada kerja, adalah duit. Overtime, tambahlah duit. Lebih kerja, lebihlah duit. Kerja keras, kerja, dapatlah duit keras. Tak ada kerja, tak ada duit. Logiknya gitu. Jadi iman pun sifat berbolak-balik, kita usahakan ke tidak? Macam orang modal, nak berniaga, modalnya adalah duit. Dia berjaga-jaga, duit dia ni, modal dia ni dia jaga dia kan, supaya perniagaan dia ni boleh dipusingkan modal itu, supaya perniagaan itu jalan cantik je. Bila dapat keuntungan yang pertama tu, dia tidak enjoy, dia berkorban. Dia tahan nafsu dia. Jadi duit yang untung tu tadi, dia top up dia punya modal, tambah besar modal. Daripada stall burger yang pertama 1, kan, hasil daripada dia tahan nafsu pengorbanan dia tu tadi, untung tu dia tak enjoy, dia besarkan modal dia, beli stall yang kedua. Dia tahan lagi, stall ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Akhirnya, apa matlamat dia? Dapat buat kilang. Tu Ramli Burger. Betul kan? Dapat kilang, buat kilang. Iman? Allah bagi kita iman ini sebenarnya sebagai modal. Usahakan iman ini kerana sifatnya berbolak-balik. Jadilah engkau orang yang beriman yang tetap, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul. Taat perintah Allah dan Rasul untuk menjadi orang yang beriman lagi dan lagi dan lagi supaya maintain iman kita ni. Dan iman ini dijadikan modal untuk mencapai matlamat kita tadi. Apa matlamat mengusahakan iman tadi? Saya bukan nak mengajar, tuan-tuan, saya nak kongsi je. Yang dulu saya mencari benda ni, saya memikirkan benda ni. Ini yang Allah bagi kepada saya nak kongsi kepada tuan-tuan. Iman apa matlamat dia? Kita kerja ni, datang masjid, subhanallah, ni mengusahakan iman. Tersyukur kepada Allah, setiap pemberian Allah bagi tersyukur, itu mengusahakan iman. Orang dakwah, buat dakwah. Kerana dirasakan itulah pengusahaan iman yang terbesar. Kerana Nabi buat dakwah. Ini yang dikatakan, buatlah perkara yang Allah suka, Nabi suka. Apa yang Allah suka? Apa yang Nabi dia buat?
Kan? Ini allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amalan ni apa? Amalan yang terbaik. Bagaimana kita nak mengukur amalan yang terbaik? Tuan-tuan boleh rasa ke tahu apa? Solat tuan-tuan hari ni yang terbaik ke? Tentu. Kan? Tak boleh kita nak nilai. Bagaimana kita nak menilai? Amalan yang terbaik. Amalan yang mengikut cara Nabi tuan-tuan. Itu yang terbaik. Jadi Nabi buat apa? Yang utamanya apa? Sehingga hari ini dapat kita nikmat Islam, iman yang tetap atas dasar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Subhanallah. Sayangnya Nabi kepada kita tuan-tuan. Subhanallah. Ya, Nabi berkorban tuan-tuan. Semua orang tahulah macam mana pengorbanan Nabi dengan para sahabat kena seksa, subhanallah. Dan hari ini kita relax je dapat Islam kan. Keluar-keluar je pergi jawatan pendaftaran, pum, bawa tu Islam, cantik. Tengok Umar nak dapat Islam macam mana? Ya, Bilal dapat Islam macam mana? Subhanallah tuan-tuan, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita hidup ni nak sukakan Allah je. Jadi mengusahakan iman ini dengan melakukan perkara yang Allah suka, Nabi suka, lagi dan lagi dan lagi sehingga mencapai matlamat. Mengusahakan iman, matlamatnya adalah takwa. Takwa. Orang beriman belum tentu dia bertakwa, tapi orang bertakwa confirm dia orang beriman. Takwa ni apa tuan-tuan? Ni semua ni ada iman ni. Kalau tak ada iman tak sampai sini. Ya? Jangan kita rasa berpuas hati kerana iman berbolak-balik. Jangan berpuas hati. Sekadar ada iman saja. Jangan berpuas hati. Bila-bila dia boleh terbalik. Ini memang dengar ceramah ni naik jasbah tuan-tuan. Saya dulu begitu. Pergi jasbah bapa saya cakap 14 hari sebelum dia meninggal dunia. Jam pergi masjid jam. 14 hari sebelum dia meninggal. 3 tahun. Hampir 3 tahun dia sakit. Diam. Dia tak banyak cakap. Tapi hari tu cakap dia tuan-tuan macam orang sehat tu. 14 hari sebelum dia meninggal. Dia panggil saya balik. Saya daripada Shah Alam tu saya bawa gitu. Ui, bapa aku ni sihat ni. Pung, balik. Jam. Abang ni nak poi ni jam. Cakap Negeri Sembilan nak pergi. Abang ni nak pergi jam. Bah, abang nak pergi mana? Saya bawa bah. Cakap dia abang nak pergi cuti mana? Saya bawa. Kita kerja offshore, duit banyak. Abang nak pergi mana? Cakap dia bah, saya bawa. Dia kan, abang bukan nak pergi mana jam, abang nak mati. Tu dia. 14 hari sebelum meninggal tuan-tuan. Abang bukan nak pergi mana, abang nak mati jam. Tapi abang panggil kau balik ni pasal abang nak pergi, abang nak minta maaf dengan kau. Bah, saya lah banyak dosa. Dosa kau dengan abang tak ada, abang lama ampunkan dah. Tapi abang nak minta maaf kau, besok abang mati, abang tak akan tinggalkan kau duit jam. Abang tak ada harta, tak ada tanah. Nak tinggal pada kau untuk kau torih dengan duit kau. Bapak tadi bukan tinggalkan 3 juta, Waimah 3 ringgit pun tidak tuan-tuan. Tapi abah nak pesan pada kau jam. Ni pesanan dia 3 perkataan je tuan-tuan. Jangan lupa masjid. Tu je. Kau senang, kau susah kau. Kan? Kau sibuk kau jam. Peruntukkan masa kau pergi masjid. Itulah asalnya. Rupa-rupanya dia suruh pergi masjid ni apa tuan-tuan? Usahakan iman. Daripada masjid ni, dia duduk dalam majlis ilmu ni baru berkembang, baru nampak. Baru nampak. Subhanallah. Tapi ujian tetap lagi. Pasal hati ni tak wasir lagi. Saya mengatakan duit ni adalah segala-galanya. Masih lagi. Bila arwah bapa saya meninggal 2010. Saya dah tak ada mentor dah. Jadi dah tak ada mentor, tak ada panduan. Jadi mana nak pergi tak tahu. Hati melekat balik tu duit. Duit ni segala-galanya masih lagi. Sedar tak sedar, rupanya saya lebih sayang duit yang sepatutnya saya sayang Allah. Hati Allah bagi saya hujan 1.4 juta hutang. Mak saya doakan saya lagi. Mak saya hari-hari doa sampai ke hari ni saya doa. Sebab doa daripada seorang ibu yang bertakwa, Allah kabulkan tuan-tuan. Saya pergi offshore 4 bulan, 5 bulan. Mak saya dia dah risau. Bukan risau apa, dia rindu dengan anak dia. Nak anak jadi soleh, duduk depan mata dia. Dengan amalan itu semua kan, yang menyenangkan hati dia tuan-tuan. Tapi anak pergi offshore.
Ya Allah, anak aku ya Allah. Dia lalai ya Allah. Mak saya doa. Pasal saya tak balik-balik. Pergi kerja offshore. Dia doa-doa. Allah makbulkan doa dia lagi, tuan-tuan. Ni pusingan yang kedua punya ujian. Tadi ulama datang. 180 degree saya berubah. Tahan perintah Allah. Tapi 180 degree itu yang saya cakap tu tak sempurna. Kalau kita tidak mengikut perintah Allah, kita buat perintah Allah ni tak mengikut cara Nabi, tak sempurna lagi. Yang 180 degree. Tapi bila Allah bagi ujian yang kedua ni 1.4 juta saya berhutang, tuan-tuan. Subhanallah. Nak cerita panjang. Lagi sekali nanti panggil insya-Allah ni. Tapi bagaimana selesainya 1.4 juta ni, tuan-tuan? Huru-hara hidup saya, tuan-tuan. Padan muka engkau. Saya tanya dengan Allah. Kenapa ya Allah kau bagi aku hutang 1.4 juta? Saya tanya dengan Allah. Malam saya bangun. Biasalah manusia ni bila dia susah baru dia ingat Allah. Bila dia duduk dalam ujian ni baru dia ingat pada Allah. Masa senang lendang haram. Kan? Solat-solat. Tapi tak mengikut kekasih dia punya cara. Kan tak sempurna lah maksudnya tu. Subhanallah. Jadi bila Allah nak sempurnakan hati ni, tuan-tuan, subhanallah, Allah bagi ujian 1.4 juta. Kenapa ya Allah? Rupa-rupanya Allah bagi saya 1.4 juta. Allah nak bersihkan hati saya. Allah tendang didik saya, tuan-tuan. Apa didikan dia? Kalau aku bagi umpamalah, tuan-tuan, kan, saya berfikir begitu. Kalau aku bagi kau hutang 50,000, wak imas 100,000 pun, kau masih lagi mengharap kepada makhluk. Kawan-kawan saya ramai banyak duit, tentang pinjam 10,000, 10 orang, sudah dapat 100,000, settle hutang, betul tak? Tapi aku bagi kau 1.4 juta, siapa yang boleh tolong kau? Ada tak kawan baik boleh tolong settle hutang 1.4 juta? Dia jutawan, tuan-tuan. Kan? Kita minta pinjam 1.4 juta, dia bagi tak? Mana maunya. Boleh ke ijam bayar ni? Betul? Tak, memang saya minta. Kawan saya ramai, tuan-tuan. Saya ada peminat ramai. Bekas-bekas peminat saya kaya-kaya. Saya pernah minta. Haram. Tak berlaku. Boleh ke ijam bayar? Dia tanya macam tu. Jadi apa dia punya natijah tu, tuan-tuan? Allah bagi ujian 1.4 juta tu bukan bala, tuan-tuan. Sebenarnya rahmat Allah. Sedar saya bahawasanya Allah lah segala-galanya yang boleh bantu aku. Datanglah seorang. Bila sedar diri ni, penyerahan ini berlaku, Allah terima pula penyerahan diri saya, mengatakan khauf dan rajak, takut dan mengharap kepada Allah. Penyerahan itu berlaku. Allah terima. Allah hadirkan seorang lagi datang hidup saya. Siapa dia? Ahli ekspedisi, tuan-tuan. Tashkil saya keluar 3 hari. Ahli ekspedisi 3 tahun dia kejar saya ni, tuan-tuan. Dia ajak saya keluar 3 hari ni 3 tahun, tuan-tuan. Tapi ahli ni satu istimewa, dia tak pernah putus asa, tuan-tuan. Masa saya hidup senang dulu, apa hal lah kau ajak aku pergi masjid, dalam hati katalah kan, dia ajak pergi masjid. Apa hal lah, kita duit banyak. Biasalah, tuan-tuan cakap dengan orang yang duit banyak dengan orang yang miskin, macam mana gaya cakap? Beza. Ini hidup saya, tuan-tuan. Saya tahu perbezaan orang yang kaya dengan orang yang tak berapa kaya. Lain cakap dia. Intonasi tu lain. Itu tuan-tuan. Ni semua akui lah. Saya faham. Saya berlaku gitu. Dua keadaan saya pernah hadapi. Saya pernah jadi jutawan. Bila jutawan cakap lain tuan-tuan. Tak ada 3,000 dalam kocek ni cash, tuan-tuan, saya tak keluar rumah. Malu. Dia jadi macam tu. Subhanallah, sombong. Sekali ahli datang, terfikirlah, ni hidayah Allah lagi sekali nak datang kepada dia. Sebab dia duduk emak saya juga. Saya duduk fikir, ahli bukan nak ajak pergi disco. Tengah susah ni sayang, saya tengah susah. Tak ada duit. Dulu hidup senang, bila tiba tak ada duit. Subhanallah, azabnya, ya Allah. Cuma tak kena hidup ni. Nampak orang banyak nak marah je kan. Huru-hara hidup. Ahli datanglah, ya Allah. Ajak saya pergi masjid, tuan-tuan, keluar 3 hari. Bukan dia ajak pergi disco. Lalu saya teringatlah dulu hadis ini pernah bapak saya ajar saya. Ahabbul biladi illallah wa sajidah. Tempat yang paling Allah suka adalah
di rumah Allah, wa abghadu biladi ilallah aswaquha, tempat yang Allah tak suka di pasar-pasar. Ali ajak pergi masjid, tempat yang Allah suka. Masa tu saya cakap, Lik, aku nak ikut kau. Saya pergi tuan-tuan, Ipoh, Maulana Helmi jadi Amir Sab. Bila duduk masjid ni, apa kelebihan masjid ni tuan-tuan? Ya Allah, Allah buka hidayah tuan-tuan. Allah buka pintu hati tu pukul 2:30 dalam keadaan susah ni, dalam masjid pula lagi 2:30 saya dah bangun mandi. Lepas tu cari sudut yang jemaah tak ada tidur. Jemaah tidur satu bahagian, saya pergi satu sudut yang jemaah ni takkan dengar lah doa saya. Masa tu lu meratap dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, berjugai-jugai lah tuan-tuan. Ya Allah, ini di antara kelebihan masjid ni tuan-tuan. Rumah Allah surau ni pun. Allah SWT dipendekkan cerita tuan-tuan. Ini berlaku hari tiap-tiap malam selama 3 malam. Dan akhirnya bayan subuh terakhir Maulana Walhindi dibacakan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Allah akan kuatkan lagi tapak keimanan kamu. Itu jawapan Allah bagi tuan-tuan. Bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Habis saja program, saya balik. Balik ke rantau, daripada info, balik ke rantau. Jumpa mak saya salam cium mak. Tiba-tiba bunyi telefon lagi tuan-tuan. Allah nak uji saya lagi. Siapa telefon saya kali tu? Di Arsem. Saya anak Malaysia. Siapa nak jumpa dia boleh datang. Surau Nurul Huda. Kami di situ, buat program di situ. Saya tengah keluar 40 hari ni tuan-tuan, dekat masjid Surau Nurul Huda kan. Jalan apa tu? Jalan Subhanallah. Dia ada tu. Dia Ali masuk hospital ni tuan-tuan. Semalam dia sesak nafas. Jadi kami hantar dia pergi hospital. Mula pergi klinik, lepas tu doktor cakap kena bawa pergi hospital. Besok mungkin dia pergi IJN nak cek jantung dia. Doa-doa tuan-tuan, mudah-mudahan dia Allah bagi syifa pada dia insya-Allah. Sama-sama keluar, subhanallah. Bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Dia asam telefon saya tuan-tuan. Kereta tadi baru berhenti, belum sejuk lagi enjin. Wari. Kita orang ni tengah keluar dekat Felda Bilod, Bentong, Pahang. Marilah datang Nusrah, dia cakap. Pagi tadi Maulana Helmi dah baca ayat tu, bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Tiba dapat panggilan, dia asam cakap apa? Tengah keluar 40 hari. Agak-agak saya buat apa tuan-tuan? Saya salam mak saya cium mak saya nak keluar 40 hari. Keluar je. Mak saya tak tahu saya berhutang. 1.4 juta dia tak tahu. Saya tak nak dia risau. Tapi mak saya ni tahu. Usaha tablik ni saya buat zaman sekolah lagi, dia tahu. Pergi keluar. Pasal dia nampak perubahan dia. Saya mula pakai serban dah. Saya pakai kopiah mana pun saya pergi. Saya pakai jubah. Pakai bersunnah. Itu yang mak saya nak. Jadi suruh pergi. Jadi bila pergi tuan-tuan, keluar 40 hari lagi. Balik saya tak berhenti keluar. Semata-mata nak niat bantu agama Allah. Tolong aku ya Allah. Allah tak pernah mungkin janji tuan-tuan. 2 tahun. Saya keluar. Mana saya larat. Saya keluar pergi ke Thailand. Istimak ya Allah. Istimak India. Saya pergi. Allah SWT. Niat nak bantu agama Allah. Mudah-mudahan Allah bantu aku ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni berlaku dalam hidup saya tuan-tuan. Jika kamu bertakwa dengan aku bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dapat tak akan disangka-sangka. Subhanallah. Jalan yang tak sangka. Ni berlaku tuan-tuan. Allah selesaikan hutang saya. 1.4 juta. Bukan sedikit demi sedikit. Bulan ni 10,000, bulan depan 10,000. Tak. Sekali langsung 1.4 juta. Jangan main tuan-tuan di kerja. Saya dah kasih dalam hidup saya. Sebab kerja dakwah ni saya tak tinggal tuan-tuan. Saya jaga nisab saya 3 hari sebulan. Hari-hari. Masya Allah, umur pun dah tua tuan-tuan. 61 tahun saya nak buat apa lagi. Jadi usaha. Saya buat usaha. Kalau diizinkan saya nak keluar dekat surau ni boleh ke?
Nak amal, nak hidupkan amal masjid macam dekat India, dekat Bangladesh, Pakistan, tuan, hidup 24 jam. Kalau tak 24 jam pun 16 jam pun okey lah. Pasal apa? Datangnya Nusra. Kalau adanya hijrah. Macam Nabi daripada Mekah ke Madinah itu dia hijrah muhajirin. Nah, Puan Muhajirin datang. Dia maknanya dia hijrah lah tu daripada Mekah ke Madinah. Puan Ansar ni dia dikatakan sedang melakukan nusrah, memberi bantuan kepada yang berhijrah ni tadi. Berlaku perkara ni tuan-tuan, hijrah dengan nusrah ni tuan-tuan, confirm Allah bagi hidayah, turunkan hidayah tempat tu. Tengok Madinah jadi apa? Mana? Ada penghijrahan, ada hijrah, ada nusrah. Campur ni dua-dua, Allah turunkan hidayah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat kat surah. Dan seluruh ni dapat hidayah. Subhanallah. Ini yang kita nak. Pasal ni hidup saya begini. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini Masjid Nurul Huda, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Pengusi dia apa? Haji Rabi. Jurang Nurul Huda Haji yang orang Banglo di jalan ni. Saya pergi di khususi rumah dia, pergi ziarah rumah dia. Mula sampai je surau tu saya pergi rumah dia. Ini di antara tertib. Kerana kita nak muliakan ataupun kita nak raikan orang yang tempat kita nak tumpang ni, pengurusi lah kita jumpa. Haji Radi cakap apa tuan-tuan? Allah, saya respect lah awak semua. Dia cakap apa dengan saya? Kalau saya tak mampu nak buat macam awak semua. Saya cakap, Ji, jangan cakap macam tu. Cakap mampu, Ji. Kalau Nabi lah dengar tu Haji cakap Haji tak mampu, Nabi sedih, Ji. Kalau kita cakap kita tak mampu buat dakwah ni tuan-tuan, subhanallah. Nabi kalau dengar tuan-tuan, Nabi akan menangis, Nabi akan sedih. Pasal Nabi hari ni, selama hari ni, subhanallah. Nabi-Nabi lain-lain kerja dakwah dia tak tinggalkan tuan-tuan. Dulu Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam kan, Nabi dan Rasul saja buat dakwah. Rasul je buat dakwah, Nabi pun tak buat dakwah. Rasul saja buat dakwah, umat dia tak buat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umat dia. Ya, hari-hari merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, deal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab daripada Allah ini sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dianugerahkan kepada, inilah Nabi yang terbaik, kekasih hati aku, pastinya umatnya akan jadi yang terbaik. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu umat Muhammad adalah umat terbaik, aku keluarkan untuk semua manusia. Kenapa kita jadi yang terbaik? Sambungan daripada ayat tu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kita mengajak orang kepada, dibenarkan mengajak orang kepada yang kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sebab dia ada amal ma'ruf nahi munkar, dakwah ni tetap kita menjadi umat yang terbaik. Ini Nabi tinggalkan kepada kita. Umat lain tak dapat. Umat Muhammad saja yang buat dakwah. Kawan-kawan kita dakwah anak isteri kita. Kan? Subhanallah. Inilah tuan-tuan. Subhanallah. Saya tak suka ke mak ni. Hari ni mak dia 86 tahun tuan-tuan. Makan durian, subhanallah. 86 tahun makan durian macam orang muda makan durian tuan-tuan. Dia tidak boleh tidur kalau dia terlupa makan durian malam tu. Kalau musim durian ni dia tahu. Dia apa salah tak boleh tidur ni. Bangun dia teringat pukul 12 malam, dia teringat apa? Dia bangun balik, tak makan durian. Dia senyap pergi kat dapur, dia buka ais bawah, dia makan 3 ulas, lepas tu dia rasuk, baru boleh tidur. Ni mak saya 86 tahun tak nyanyuk tuan-tuan. Mak saya tak nyanyuk. Jangan mengumpat belakang dia, dia dengar. Satu hari tu dia cerita, yang ingat nak beli motor saya, nak beli skuter lah. Kau nak beli apa? Motor yang ada tu pun berbalut. Nak beli motor lagi satu. Dengar dia tuan-tuan. Ingat terang. Kalau kawan-kawan saya ni, isteri datang yang tanya apa amalan makcik ni, mak saya cakap satu je, baca Quran lah. Mak saya ni guru Quran. Saya tak belajar Quran dengan orang lain selain daripada mak dengan bapak saya. Sampailah saya boleh mengajar tuan-tuan.
Mufti Negeri Sembilan bagi saya tauliah mengajar Al-Quran ini, banyaklah soalan ditanyakan. Tapi saya mengajar macam mana bapa saya mengajar saya dulu, hari ini anak murid saya mengajar sebiji di sana. Itu memang doa, saya minta doa mak saya ni, saya nak mengajar. Saya ada 64 anak murid saya, tapi semua dewasa, budak-budak. Ada yang tak tahu huruf semua. 3 bulan saya ajar tentang hari ini hafal Yasin, hafal 7 surah tu, juzuk 30 hafal. Subhanallah. Tentang Allah Sallallahu Muhammad. Jadi hari ini nak gembirakan mak ni. Sebab ada satu usaha, subhanallah, yang mak saya suka, Allah suka, Nabi suka, itulah perkara yang saya nak buat tentang mudah-mudahan. Dan ini sentiasa hidayah dalam hidup kita ni, tentang dengan kita ni melakukan perkara yang Allah suka, Nabi suka. Itu je matlamat hidup kita. Buat apa pun kita nak buat. Dan mudah-mudahan tentang apa yang kita dengarkan ini, kita dapat amalkan, kita jadikan iktibar. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah ini bagi kita faham dalam agama untuk amalkan agama secara sempurna. Terima kasih sekali lagi kepada surah Sakinah, Radwan, subhanallah, pengurusi dan seluruh rijal terpaksa daripada tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan saya minta maaf ambil masa yang lebih sikit. Dia nak mesyuarat dengan saya tak perasan. Dan Allah SWT minta maaflah lebih masa. Ada perbuatan perkataan yang menyinggung hati perasaan tuan-tuan. Ini kelemahan saya, minta maaf. Jurang bujur kaki zahir buat di dunia akhirat, insyaAllah. Boleh tuan-tuan nak dengar lagu ke? Tanggung mesyuarat sekejap lah. Masih sikit, pasal ni semua nak dengar nyanyi ni. Saya ada 30 lagu. Lagu apa? Lagu apa? Semalam dah nyanyi tu untuk anak-anak muda punya program. Kita ambil semua budak-budak motor tentang bawa dekat Pak Ahmad, udang galau dan Tom Yang udang galau tu kan. Dia buat program nanti tu. Ramai tu budak-budak tak. Okay, lagu apa kan? Lagu popular tu lah. Okay, bismillah. 3 dan saya ni 15,000 siapkan insyaAllah. Memang gurau je. Bismillah. Tapi lirik dah diubah insyaAllah. Ketika begini mencari-cari sebuah cinta hilang, saat begini ternanti-nanti kau terbang melayang, bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua, bertanya-tanya di ujung waktu dosa yang lalu. Ku harap keampunan walau hanya ku mendekap nikmat Tuhan bersama rindu pengharapan. Saat ini ku insafi, aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan cuba terus di jalanmu, walau pedih mencarat, ku cuba sedayaku dengan rahmatmu, ku tetap bahagia. Ketika begini engkau di sisi, ku tak terasa sepi. Saat begini ku padu janji cinta yang satu, tak lagi sendiri. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara,
sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ferrari sementara, Lamborghini sementara, BMW sementara, Mercedes sementara, rumah banglo sementara, rumah kampung pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal 'amali wal fi'li wal niyati wal hadi wal huda. Allahumma ruddana wa rudda muslimina ila dinika raddan jamila. Hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.